Pernah rasa sunyi? Ketahuilah, ada satu surah yang Allah turunkan untuk saat-saat seperti ini. Surah Ad-Duha, surah penuh harapan. Ia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika baginda berasa seolah-olah ditinggalkan. Wahyu berhenti seketika dan orang-orang kafir mula mengejek baginda, mengatakan bahawa Tuhan baginda telah berpaling. Allah berfirman, "Wad-duha wal-laili iza saja." Demi waktu duha dan demi malam apabila ia sunyi. Kemudian Allah berfirman lagi, "Ma wa'adaka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan dia tidak membencimu. Subhanallah, inilah peringatan paling kuat. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Kajian saintis juga mendapati bahawa gelombang bunyi surah Ad-Duha memberi kesan menenangkan hati. Al-Quran menenangkan hati dan menyembuhkan jiwa. Dan apabila kesedihan datang berbisik bahawa kamu keseorangan, ingatlah kata-kata ini. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pula dia membencimu. Kamu boleh kongsikan peringatan ini kepada sesiapa yang memerlukannya.